Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video pembentangan saya. Jadi nama diberi Muhammad Aiman Fikri bin Zairi daripada kelas D7. Jadi pada tengah hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana cara untuk kita melakukan sektor bagi acara apa? Acara lontar peluru. Jadi dalam video ini saya akan menunjukkan cara daripada awal hingga ke akhir, macam mana cara penyediaan sehingga ke akhiran, sehinggalah siap sektor acara lontar peluru. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Baiklah, sebelum kita memulakan macam mana cara kita nak buat sektor acara lontar peluru ni, jadi saya akan perkenalkan dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ialah tepung. Kedua ialah pita pengukur. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mengukur sektor. Dan tepung itu haruslah diletakkan di dalam botol supaya senang untuk kita menghasilkan sektor itu. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita buat. Jadi baiklah, sebelum langkah pertama untuk kita menghasilkan sektor bagi acara lontar peluru adalah, yang pertama adalah kita perlu menentukan garisan panjang sejauh 8 meter yang akan dibagikan kepada 4 dan 4. Jadi kita akan tarik dulu 8 meter. Meter. Maafkan saya. Okey, 8 meter. Kita akan tarik daripada sini sampai ke sini. Tolong tarik belakang sikit. Kita akan tarik daripada sini. Okey, kat sini 8 meter, boleh nampak 8 meter. Okey, apakah yang kita akan buat seterusnya? Kita akan tabur tepung. Okey. Jadi setelah kita telah buat garisan 8 meter, kita akan bagi kepada dua, iaitu 4 dan juga 4. Jadi kita akan cari titik tengah. Okey, tengok kat sini. Ini adalah penanda 4 meter, jadi kita akan pacakkan sebatang pen yang menandakan ini adalah titik pusat bagi sektor kita. Seterusnya kita akan ukur bagi 1.067. 1.067. Okey, di sini ya, 1.067. Panjang ini kita akan masukkan di sini dan kita akan buat. Tolong tepi sikit. Oh, kita akan buat. Ini ya. Kita akan ambil dulu botol tepung. Mana botol tepung? Okey. Di sini ya, kita akan tabur. Kita akan mula menabur. Ya, dan kita telah melengkap sektor beradius 1.067 meter. Seterusnya kita akan buat penanda bagi apa tadi? Titik tengah, iaitu sejauh 3 meter. Okey, jadi seterusnya kita akan menandakan garisan tengah iaitu sejauh 3 meter. Jadi jom kita buat. Baiklah, setelah kita melakukan radius bulatan sejauh 1.067 meter, kita akan melakukan garisan titik tengah iaitu sejauh 3 meter. Jadi kita akan tarik daripada sini, kita akan berjalan sehingga ke sini dan menandakan 3 meter untuk memastikan bahawa garisan kita ini adalah selari. Baiklah, setelah selesai kita melakukan
menandakan garisan 3 meter. Kita akan melakukan garisan sejauh 19.29 meter yang akan ditarik daripada titik tengah ini sehinggalah ke hujung sana. Setelah kita melakukan garisan titik tengah sejauh 3 meter, terus ni kita akan buat tadi sejauh 19.79 meter di bahagian lurus ke hadapan, dan kita akan membuka sejauh 12 meter, iaitu membahagikan antara 6 dan juga 6. Dia ikut saya. Boleh lihat, saya hanya tandakan di sini saja. Di sini. Okey, dan di sini adalah tanda bagi garisan 19.79 meter, dan kita akan membuka dan menjadikan ini sebagai titik tengah untuk membuka 6 meter di kanan dan juga 6 meter di kiri. Jadi jadilah seperti ini. Seperti anda boleh lihat, ini adalah 6 meter di kanan yang menandakan garisan lurus 19.79 meter di sana, sehingga kan di tempat untuk kita melontar peluru, dan di bahagian kiri pula untuk menadakan bukaan bagi kawasan itu melakukan acara lontar peluru. Jadi itu sahajalah cara-cara untuk melakukan sektor bagi acara lontar peluru. Di mana salah silap, mohon maafkan. Sekian, terima kasih.